dekat sini dia kena letak 8% dekat sini boleh juga. Dia akan keluar dekat sana lah. Okey. Ah. Dekat invoice lah. Tapi sini sudah created. So, awak tak payah biar je lah, dia automatic. Dia automatic. So, 8%. So, macam nak buat new key invoice macam biasa, kalau customer dia ada set limit SST 8, letak aja 8 lah. Dia akan keluar dekat bawah service tax berapa lah. Yang user pakai senang, tapi kena buat sikit setting. So dari segi accounting dia akan post nanti dekat accounting sesi. Dekat accounting dia akan debit kredit dengan kredit macam dulu tu GST lah, sama macam GST. Okay, sekarang tak ada set automatic saya buat manual posting dia boleh auto posting tapi saya tak ada setting. Saya buat manual testing hari ni semua invoice atau invoice yang tadi tu yang bawah tu satu je. Dia macam tax tadi tu ada dua option, nombor 1 atau nombor 2 kan. So dari segi invoice dia sama saja view dia tak ada beza lah. Satu Okay, saya tu posting, lepas tu pergi accounting tengok dekat accounting 94. Dia keluar 3 lah. Dia keluar debit customer debit customer 1080, dia punya sales 1000. Macam dulu GST lah. GST macam GST. Sell and service tax 80 dekat sini. So dekat accounting bila key in a new kat sini 5,000 selalu letak punya sales kan. Kita upload tax kan letak. Tu service tax account macam biasa. Pada kat sini tekan hari ni bulan berapa? 24 Okay, customer. Okay, invoice number saya simply letak je lah. Invoice 00. Okay. Saya kira 100,000. Tax bearer, yes lah. Dia akan keluar 80. SST 8. Okay, lepas tu save. Dia akan keluar 3. Okay, SST 8. SST 8. Ni tak boleh. Ni sistem ada masalah. Ada sikit. Dia boleh tak boleh masuk SST 8. Ni saya kena check lah, tak apa. Dia SST boleh, tapi 8 dia tak boleh. Save lah. Kalau SST 6%, dia keluar 60 kat sini. 60. Saya letak SST 8, 80. Kalau saya letak SST, dia keluar 80. 60 Anggaplah 6% lah. Anggap 6% dulu lah. 6% macam tu. So debit, macam dulu GST sama juga lah. Tapi dia tak ada upload tax. Dia tak boleh claim. Dia ada 3 transaction lah. Macam ni. Okay. So dari segi itu kod 96 itu adalah liabilities ini kena item. capai account. Saya default ada lah. Kau kena masuk sendiri pun boleh juga. Current liability. Current liability lah. Current liability. Tapi di bawah satu aja. Bukan dulu GST ada 3 kan. Satu control account, satu input tax, satu output tax kan. Kerana input tax, output tax boleh claim Input tax boleh claim, dia mau control Ini tak payah. Ini satu aja. Kerana ni SST ni dia awak punya cost tau. Kena bayar. Tengok harga so naik tinggi lah. Kerana dia awak punya cost. Dia bukan GST. GST boleh claim balik. Cuma kita nak proceed payment pada custom, so dia ada report dia untuk SST. Ada. Yang keluar lah. SST 6%. 1. 8 punya. 1. Ini report. Lepas tu dia ada satu panggil SST dekat bila awak masuk custom punya sistem dekat online awak key in dia keluar macam SST 02 sama. Okay, selalu dia ada 5 page lah. Selalu tengok page 2 lah.
Ni habis tu ni, semua 2,000. Saya tak ada letak tu tally code, kalau ada dia keluar sini. Total 2,000. Dia keluar macam ni. Ni 6%, 60, 1,000, 8% lah. 80. Total kena bayar Mr. C, kalau 150. kita, yang tadi kita ada option untuk yang kita dapat payment saja daripada customer, dia boleh asingkan ni sistem? Kalau awak option kedua tu option kedua dia akan tak keluar dekat sini. Bila awak dapat payment dia baru keluar. Macam bulan 4 saya invoice kan, saya belum dapat payment, dia tak keluar. Saya sampai bulan 5 dia baru keluar dekat sini. Dia automatic Mr. C? Macam mana? Yes, automatic. Kalau ada payment dia keluar, tak ada payment dia tak keluar, automatic. Tak keluar lah. So dia ada dua method tau. Tadi dia ada dua, tengok sini apa beza saya tunjukkan. Okey, dekat sini tadi kemana housekeeping saya tengok sini Okey, dekat sini kedua ni based on payment. Kalau ada payment dia keluar macam 108 1,080 kan. Kalau dia ada bayar 540. Okey. Dia akan keluar lah sampai bulan Mei. Tapi dia keluar semua dah. Dia keluar RM80 kena bayar. Dia bukan hanya keluar yang awak bayar. Yang ketiga, partial payment. Bila awak punya invoice 1,000, bila dibayar 200, awak baru submit 200 punya SST, custom. Balance 800 tak payah bayar. Sampai bulan depan kalau ada bayar lagi baru bayar. You faham tak? So better pakai kod 3 lah. Yang ketiga lah. Ketiga kan? Tapi dia kadang-kadang tengoklah, kadang-kadang customer dia tak faham macam mana dia kira kan. Selalu siapa pakai tau? Accountant. Yalah. Accountant yang pakai. Sebab customer dia tetap dapat full punya invoice kan, cuma dia bayar partly kan. So sistem akan control lah, mana kita dia bayar 3 kali kan. Saya punya sendiri company saya pakai dua lah. Dua lah, biasa dua lah. Payment, bayarlah, tak apalah. Kalau tak ada payment macam mana? 12 selepas 12 bulan, bulan yang ke-13 akan bayar lah. Dia keluar automatic keluar. Tak kasih dia ada payment, tak ada payment dia pun keluar. Takkan tak payah bayar kan, kena bayar juga. Tapi selepas 1 tahun lah kalau tak ada payment. Tapi ini untuk service tax saja lah. Sales tax ada sales tax dia ada invoice dia bayar 10% dengan 5%. Macam mana kita nak identify sales tax dengan service tax kan? Dekat sini lah. First time awak register under sales tax, key in our sales tax registration number dekat sini. Kalau awak register service tax dekat sini lah. Kita lepas punya tu business tax lah. code tak sama. Tax code tak sama. Sales tax dia ada 10% dengan 5%. Service tax tak ada 10%. Service tax dia hanya 6 atau 8. 6 atau 8 lah. Saya punya company 8 lah. So bila nampak ni service ni keluar tax 6% atau 8, ni service tax. Kalau dia keluar 10% atau 5% dia sales tax. Kalau company construction biasanya service tax Construction Construction ada service tax Saya ingat sales tax Sales tax Construction tak ada service tax. Sales tax Service tax bila custom register sudah awak memang tahu dekat custom lah. Bila awak registration dia akan identify kita service ke sales Macam awak pergi potong servis kereta kan. Dia berapa persen? 8% kan. Itu service tax Dia punya part tak kira. Dia hanya kira service tax saja. Servis kereta servis lah. Tapi macam potong dia boleh pakai pertama punya lah. Dia tak payah pakai yang kedua. Kerana bila dia sudah siap servis, you kena bayar kan. Tak boleh tunggu 1 bulan 2 bulan baru bayar kan. Kereta servis dekat potong dia customer bayar cash lah. Pakai cash. So dia pakai yang pertama lah. Dia tak payah pakai yang kedua atau ketiga. So tengok apa, kalau semua collect cash then tak payah lah. Tak payah based on payment. Okay ya. So sekarang ada tak macam dulu accounting senang. Sekarang accounting banyak lah. Ada service tax lagi. Banyak function dia lah. Banyak. Yang kena tahu lah kan. Sebab nanti kalau tak company rugi lah. Patutnya contohnya macam dulu GST kan. Dulu GST dia ada apa ni? Dia ada inclusive, exclusive. Tak ada customer cakap apa inclusive tak tahu macam mana kira. Terus tapi SST tak ada. SST semua eksklusif.
Tapi ada jugalah kerana kadang-kadang dia tak mau keluar, dia punya ada servis punya company lah. Dia tak mau keluar dekat dia punya SSD 6%. Dia punya price dia punya harga dah letak 8% dekat dalam. Dia macam lagi mahal lah. So ini software and service tax saya tak suka lah. Dia tanya saya tak suka. Saya suka GST. So ada input output. Kerana ini harga semua naik. Dalam kos tu tak tahu, dia tengok tak ada servis dekat, dia sudah tambah dekat dalam. So harga semua naik. Kalau GST tak boleh. GST mesti dia keluar. Kita boleh nampak mah. Tapi dia keluar, lepas tu kita nampak hati tak suka lah. Yalah, betul. Betul lah. Okey. Okey lah. Okey, macam hari ni sampai sini aja. Kalau ada Kita lain open kali dulu. boleh telefon saya. Ada nak tanya apa-apa tak? Kita open dulu kalau dia nak tanya. Ada nak tanya tak Cik Hud ke? Tadi tu itu invoice tadi e-invoice E-invoice awak jangan key banyak-banyak item lah. 1000 item dekat dalam satu invoice dia tak boleh hantar. Kerana Malaysia punya RBM dia accept punya file 300k sahaja. Kalau awak punya file size, awak punya invoice, okey kita hantar ni invoice kita generate satu file panggil XML. Ni XML file punya file size tak boleh lebih 300 KB. Saya tak tahu kenapa ni sikit lah 300 KB. Kalau file tak besar. Kalau macam tak boleh hantar macam mana buat 2 invoice lah. Tapi dia ada terbaik apa tahu, internet tak baik pun tak apalah, kerana file size kecil dia hantar cepat. Tak besar. Dia punya file tak besar. Dia hanya accept 300 KB saja satu file. So ada customer dia kini dia cakap, kenapa tak boleh hantar, saya check dia punya file and dia punya XML file sudah lebih 300. Saya panggil dia buat 2 invoice tak boleh buat apa-apa lah. Okay. Okay Alright. Macam kalau tak ada apa-apa, and for today, thank you very much Okay, bye-bye. Okay, bye. Let's see.